Ini macam dashboard longgar. Gede. 1 minit hari ni. Okey, hari ni khas kepada pengguna Proton Preview. Masalah ni memang saya selalu dapat dengan geng-geng Proton Preview ni lah. Okey, masalah dia macam ni. Dia bila bawa kereta dia ni, dia ada keluar satu bunyi. Bunyi macam dashboard longgar. Gede. Bunyi dia macam tu. Bunyi dia halus je, tapi ada. Dan mengganggu. Dia menyebabkan kereta kita tu macam bawa kereta buruk. Gede. Okey, untuk kes macam ni, benda pertama anda kena check adalah ni, mounting absorber dia ni. Mounting absorber ni, anda kena tengok kat atas dia ni, ada dia punya pelapik ni tak, gasket ni tak. Kalau tak ada, minta tolong. Beli satu yang baru atau buat satu yang baru dan lapik kat atas ni, baru pasang balik. Memang ini yang saya selalu dapat dan ini yang saya selalu buat. InsyaAllah lah, lepas saya buat macam ni, Alhamdulillah banyak yang settle. So kat sini saya kongsi lah. So siapa yang ada pakai Proton Preview ada masalah bunyi macam dashboard gede, macam tu biasanya di sini. Tolonglah cuba lapik dulu. InsyaAllah kalau bunyi macam tu, itulah punca dia. So kalau kereta anda ada masalah tak settle, boleh bawa datang ke Fizik Motorsport Sunway Post. Selamat hari ni settle.